Assalamualaikum. Hai, apa khabar semua? Daripada luar rumah cikgu kita kat depan rumah ni. Hari ni kita nak buat projek seni pendidikan kesenian tahun 3. Tajuknya Tut-Tut Kereta Api. Okey, tapi sebelum tu sila share, like dan subscribe channel Cikgu Syuk. Ini dia kita nak buatnya menggunakan garisan silang pangkah. Okey, antara alat dan bahan yang kita perlukan ialah pensel warna, pembaris kalau perlu, pengasah pensel, pemadam dan juga kertas lukisan. Okey, itu sahaja. Sebelum terlupa, satu lagi, bekas pengasah pensel. Tak adalah sampah kita berterabur merata-rata ya. Okey, projek kali ni kita perlu gunakan garisan silang pangkah ataupun cross hatching . Jadi sebelum tu kita kena study dululah, kita kena tengok bagaimana garisan tu diolah. Okey. Yang ni garisan lurus melintang, garisan lurus menegak, kemudian garisan condong dan juga garisan selari. Okey, ini satu garisan selari. Sebelum kita nak buat garisan silang pangkah, kita buat garisan selari dulu. Kemudian garisan melengkung. Garisan melengkung ni bila kita buat 2-3 kali pun dah jadi garisan selari juga Yang ini garisan silang pangkah. Garisan selari yang dibuat secara bertentangan maka terhasillah garisan silang pangkah. Okey, 3 kotak di atas tu kita buat eksperimen. Okay, tujuannya untuk kita melihat jarak dan ketebalan garisan silang pangkah boleh menghasilkan kesan ruang. Okay, kotak yang pertama ni garisannya agak rapat, yang kedua tu agak sederhana rapat dan yang ketiga tu agak jauh. Okay. Kita dapat lihatlah perbezaan bagaimana olahan garisan silang pangkah. Okey, kita buat satu lagi kotak untuk melihat kesan penggunaan garisan silang pangkah boleh menghasilkan tone ruang yang gelap dan cerah. Okey. Harap anak-anak dah faham Okey, apa lagi? Jom kita melukis Tut-Tut Kereta Api. Okey, langkah pertama kita buat garisan. Okey, kita buat landasan dia kat bawah. Kemudian kita buat lakaran badan kereta api kita buat lakaran badan pula dah. Kita buat lakaran kepala dia dulu. Lepas kepala baru badannya. Okey. Kemudian kita buat lakaran tayar. Tayar bulat lah biasanya tayar kereta api. Okey. Ikut yang dalam buku teks tu, tak ada masalah, kita tiru saja. Okey, masa kita buat lakaran ni, kalau boleh penggunaan pensel tu janganlah kita tekan kuat-kuat. Kita tekan slow-slow je. Okey, supaya mudah untuk kita buat pembetulan dan kita padam lah. Okey. Kemudian kita detailkan bahagian kepala tu. Kita buat dia punya moncong kat depan untuk dia punya serombong asap tu. Okey, kita detailkan sikit. Okey, buat lakaran pelan-pelan pun tak apa. Buat santai-santai, relax-relax je. Janganlah kuat-kuat sangat tekan. Jangan nak cepat-cepat. Tak perlu pun sebenarnya, kita buat relax-relax je. Okey, ini cuma latihan kita melukis. Masa kita melukis kereta api ni, kita dah gunakan beberapa jenis garisan antaranya garisan lurus, garisan menegak, garisan melengkung, garisan condong, garisan tebal, garisan nipis, dan juga garisan beralun yang akan kita buat nanti pada asap Okey, semasa kita melukis asap ni, anak-anak sedar tak sedar, kita menggunakan prinsip rekaan pergerakan asap biasanya bergerak dan juga ruang. Okey, penggunaan ruang untuk unsur seni ruang pada roda kereta api itu dan juga daripada jarak antara kepala dan juga badan kereta api. Di situ adanya ruang.
dah siap kita melukis. Langkah seterusnya kita mewarna. Nak mewarna ni ikutlah warna apa yang anak-anak suka. Okey, contoh di sini cikgu ambil warna merah. Okey, warna merah ni warna yang garang, warna panas. Okey, sesuai untuk kalau kita letak pada kepala kereta api tu. Titik fokusnya pada kepala kereta api. Okey, kita buat kerja seni ni kena ada minat. Ikut minat kita lah. Kalau nak warna biru, warnalah biru. Kalau nak hijau, warna hijau. Terpulang pada minat masing-masing. Okey. Jangan lupa anak-anak, objektif kita ialah menggunakan garisan silang pangkah. Setiap ruang yang kita nak warna tu, kita gunakan garisan silang pangkah. Pada bahagian cermin tu kita gunakan warna orange. Okey, atau warna jingga. Kemudian kita sambung lagi, kita detailkan kepala kereta api tu dengan penggunaan warna merah. Dan seterusnya bahagian bawah tu, okey, kita gunakan warna ungu ataupun purple. Okey, supaya nampak kelainan, ada kontra di situ. Okey, bahagian penyambung tu pun kita warnakan dengan warna ungu. Tujuannya untuk menampakkan kesan kelainan. Okey, dan juga kepelbagaian penggunaan warna. Bahagian badan ni cikgu gunakan warna hijau. Okey, masih lagi dengan penggunaan garisan silang pangkah. Kita kekalkan. Okey. Okey, perhatikan setiap langkah kerja dan penggunaan warna yang cikgu pilih. Bahagian mana yang perlu kita gelapkan dan bahagian mana yang kita biarkan cerah. Okey, bahagian yang gelap tu kita rapatkan kita punya penggunaan garisan silang pangkah. Okey, anak-anak, perhatikan proses ini sehingga selesai. Okey, selesai kita mewarna pada keseluruhan kereta api ni. Kita warnalah sedikit pada bahagian landasan. Okey, kita kekalkan garisan silang pangkah. Okey, maka siaplah kita punya karya. Okey, anak-anak, terima kasih kerana terus bersama cikgu sehingga ke akhir video. Ni dah selesai, kita framekan. Okey, jangan lupa terus menyokong karya-karya dan video cikgu. Okay, moga berjumpa lagi pada video akan datang. Selamat mencuba. Bye-bye. Assalamualaikum.